Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Harib Melaka Caster. Pada sahabat yang dah subscribe YouTube channel aku cakap ribuan terima kasih. Pada sahabat yang baru singgah di Harib Melaka Caster, cakap welcome to my channel. Korang jangan lupa tekan butang subscribe guys. Kau jangan lupa tekan butang notifikasi supaya korang tidak terlepas video-video yang aku update. Dan tak lupa juga kau jangan lupa komen di bawah menandakan korang hadir di YouTube channel aku guys. Okay guys, seperti biasa aku sekejap lagi nak keluar pergi cari strike. Pasal dah lama sangat video tak buat. So aku nak kasih ada ong balik lah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan dan murahkan rezeki strike tu. Okay, jom let's go. Fish on guys. Lucu ya Allah, ya Tuhanku. Allah Akbar. Ini kita lenjan sawah bendang. Sayang besar. Boleh pula lucu. Saya kot dah ada lagi minat nak ambil. Ada cuba nak ambil. Ada yang cuba nak ambil. Ada cuba nak ambil. Ada yang cuba nak ambil. Ada 2 ekor guys. Ada 2 ekor. Belakang sana seekor, depan ni sini seekor. Okay, tak ada, tak apa. Kita teruskan perjalanan. Kita mencari lagi yang ke depan. Baik. Macam ibu bawa anak. Macam okay guys, ibu Arom bawa anak guys. Peluang guys, nak strike. Mantap guys. Kebetulan nak jalan ni, nak pergi, nak bertukar tempat, jumpa ibu bawa anak. Alhamdulillah. Kita tengok macam mana. Adakah akan ada strike di situ? Oh alam, risau. Mudah-mudahan ada lah. Banyak tengok anak dia, tengok cara anak dia banyak. Biasa musim-musim hujan ni dia agak aktif sikit lah. Baru-baru lepas hujan kan. Kalau biasa macam ni aku try pakai SP je. Dia tengok dia ambil tak ambil. Mak dia. Fish on mas. Alhamdulillah, syukur nikmat ya Allah. Okay. Guys, besar mak dia. Alhamdulillah mak dia ambil lagi. Kita pam dia pelan-pelan ke atas. Wah, akhirnya. Guys, besar guys mak dia. Ada tuk besar tak? Besar gila babeng. Alhamdulillah. So, ingat yang kecil. Mana dapat tepi tu? Sedapnya depan ni. Anggaran dalam 800-900 gram lah. 800-900 gram.
Mantap. Kau ada betul tak ada kan? Betuknya dekat dalam sawah banyak main betuk. Yang saya perasan lah. Kalau berapa besar kan? Ha. Ha ni ada. Dah tadi. Oh Lim, kena getuk Lim, besar Lim. Lim, fisong Lim, besar gila Lim. Lim, bergemuk, besar nak mampus Lim. Oh Lim, kena getuk Lim, besar Lim. Lim, fisong Lim, besar gila Lim. Lim, bergemuk, besar nak mampus Lim. Haruan dia Lim. Sini Lim, Lim. Haruan dia gemuk gila Lim. Lim, gemuk gila Lim, haruan dia besar nak mampus. Alamak, dia dapam aku punya kat kayu pula. Aduh. Ha? Macam mana aku nak bawa pergi sana? Besar gila Lim. Lagi gemuk besar. Aduh, aku rasa dah lucut ni. Dia tarik aku ni kat kayu. Tak boleh dah ni. Kayu Muhammad, kayu. Dia beli kat kayu. Kali lepas dia pergi. Lepas ni Lim. Siap, besar gila siap. Kau nampak Lim dia lompat? Tak. Besar Lim, sumpah Lim, aku tak tipu kau. Yang besar gila babeng ni. Kalah saya sini. Lim ada lagi. Lim ada lagi. Nampak? Lim, aku nak turun ke tarik kayu Lim. Kau ni try pegang aku nyerut. Aku turun tarik kayu. Jangan push up sangat Jangan longgar sangat Lim. Try control drag Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, haruan besar gila weh. Sekarang aku nak cuba lepaskan dia. Aku pijak kayu-kayu masuk dalam. Aku tak tahu dalam mana tempat ni, tapi aku cuba guys. Cuba lepaskan dia. Dah. Dah Lim, aku dah lepas. Aku dah keluar. Jap Lim. Ini benarlah ni luka ni nanti. Jap. Okey Lim. Dah lepas Lim. Main kau bawa grip ni. Alamak. Aku datang kat kau. Kena pegang. Okey. Baling Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih Lim, mantap lah. Cuba grip mulut dia. Okey, dapat Lim grip. Wow, besar gila siap. Kau bawa anak dia. Oh guys, besar gila guys. Haruan dia. Woo! Jap Lim. Jap Lim. Sangkut mata ni. Kau bayangkan saiz macam ni, dia boleh patahkan aku punya tekan. Gila weh. Tak dalam Lim. Parat lutut. Alhamdulillah guys. Ni pun atas bantuan abang aku. Alhamdulillah leh. Aku turun dalam, abang aku abang aku set up control dia. Mantap. Besar gila weh arwah dia. Aku tak tahu berapa lama dia duduk dalam ni, tapi memang aku terus terang dengan korang, arwah dia memang besar gila weh. Besar nak mampus. Okay guys, setakat itu saja video aku untuk kali ini. So far ada le 2 strike. Memang boleh tahan lah dahsyat. Ibu bawa anak dengan penghuni kolam guys. Memang padu lah. Memang betul-betul bagak saiz. Around dalam 2 kilo lebih dengan 1 kilo lebih. Yang bawa anak tu 1 kilo lebih. Yang penghuni kolam tu dalam 2.2 kilo. Mantap guys. Okay guys, setakat itu saja video aku. Okay, jangan lupa, seperti biasa, korang jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa komen di bawah menandakan korang tidak terlepas video-video yang aku update. See you next time. Bye. Thanks for watching.